Simpan duit dan emas, dua tujuan, dua strategi. Ramai orang masih keliru nak kena tukar semua duit kepada emas ke? Jawapannya tak perlu pun. Yang penting kita tahu beza dan tujuan kedua-duanya. Simpanan yang bijak bukan pada satu tempat je tuan-puan, tapi pada pelbagaian. Itulah asas penting pengurusan kewangan. Berapa banyak patut simpan dan di mana? Yang pertama, simpanan di bank. Simpan hanya untuk 1 hingga 2 bulan perbelanjaan je. Mudah keluar masuk, tapi dividen sangat rendah dan mudah bocor. Yang kedua, simpanan di ASB tabung haji. Sesuai untuk 3 bulan gaji. Duit yang anda ada mungkin nak guna 1 hingga 2 tahun je. Dividen agak okey tapi masih terdedah dengan inflasi. Yang ketiga, simpanan emas. Macam ni. Di sinilah letaknya kekayaan sebenar. Simpanan jangka panjang. Kalis inflasi, tak mudah bocor, nilainya tak jatuh, malah semakin kukuh. Nak tak saya bantu anda selamatkan kewangan dari inflasi? Bekukanlah sebahagian duit anda dalam bentuk emas fizikal macam ni. Ini bukan sekadar simpanan, tapi strategi untuk selamatkan nilai kerja keras kita. Ilmu tentang simpanan emas sangat penting supaya kita bukan sekadar simpan, tapi tahu cara nak elak kerugian. Saya sedia bantu tuan-puan untuk mulakan menyimpan emas dengan cara paling mudah dan selamat dan penting dengan ilmu. InsyaAllah, klik link bio saya atau rujuk video yang telah saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold percuma. Emas, pasport kekayaan kita semua.